Ira ada satu soalan tanya kan. Macam ni. Okay. Situasi ni Ira pernah lalui sekali ke banyak kali, tak ingat. Tapi pernah lah kena kan. You all pernah jumpa tak yang macam ni? Okay. Kita bukanlah kata kita koya muda, tak. Tapi tengok orang tu. Okay. Situasi dia adalah kita pergi beli barang lah kan. Kita tengok orang tu, umur tu anggaran 40 lebih. 40 lebih lah kita baca. Kita tengok orang kan, kita kenal. Walaupun dia halal, walaupun dia tak janguk ke janguk. Tapi kita tengok orang, kita boleh baca dia punya umur kan. Lebih kurang 40 lebih. Okay, bila 40 lebih kita akan panggil apa kak? Macam kita kan, macam Ira. Okay, macam Ira 30 lebih. So 30 lebih ni tidak terlalu berusia, biasa je you all. Okay lah. Okay, Ira cerita ni bukan kita koyak ke bukan dah. Kita Ira nak share situasi yang kita lalui. Pengalaman. Bila kita nampak orang berumur pada kita akan panggil kak kan you all kan. Kak macam tu. Okay, kak berapa ni contoh kita lah. Kalau kita nak beli barang deh. Okay. Yang peliknya you all, orang jual tu, dia panggil kita kak balik. Ira pun tengok dia. Takkan kita tak koyak tau. Kita tak koyak, serius dah cakap. Just nak cerita je. Ira tak tahulah Ira seorang ke kena dengan situasi macam tu, orang lain tak kena ke. Mungkin lah Ira ni nampak berumur ke, tak tahulah kan. Okay, so tapi orang tu memang orang berusia. Okay. Dia panggil kak kita macam confused. Takkan nak tanya umur dia kan. Tapi nampak tu macam memang umur 40 lebih. Tapi tak sure lah kalau dia umur muda tapi dia punya air muka tu nampak berusia, dah tak sure lah. Tapi banyak kali dia panggil kak, kita tanya dia, kita panggil dia kak, dia panggil kak kita balik. Kita panggil dia kak kita balik. Lepas tu bila orang lain beli juga, Ira tengok, Ira perhati orang lain pula beli. Orang tu lagi muda pada Ira, budak-budak remaja, dia pun panggil kak juga. Faham? Bermakna point dekat sini adalah dia memang rasa dia memang muda. So, you all pernah tak lalui kena dengan situasi macam tu? Cuba you all komen, share pengalaman dengan Ira. Ke Ira seorang kena you all? Ira seorang je kot. Cuba you all share. Ira nak tahu.